Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Jasrul Jamani bin Jami'an, merupakan pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia. InsyaAllah hari ini saya nak berkongsi serba sedikit tentang bil elektrik. Sebab kalau perasan baru-baru ni kita dengar banyak ulasan tentang kenaikan bil elektrik, dan saya terdetik untuk cuba berkongsi untuk kita betul-betul fahami tentang bil elektrik kita. Sebab kalau kita tengok kat sosial media, ada orang yang tanya tentang caj rangkaian, apa tu caj rangkaian sebenarnya dan kenapa penggunaan yang sama tapi dia dapati bahawa macam total bayaran dia meningkat. Saya cuba share dalam masa 5 minit. I try to make a very quick punya sharing session. And kalau ada apa-apa soalan lanjut, boleh bertanya kepada saya kemudian. Okey, yang pertama saya just nak terangkan apa yang berlaku kepada tarif kita. Pada tahun Jun 2025 dan sebelum itu, tarif kita adalah berdasarkan blok tarif. So kalau kita tengok tarif yang lama, harga dia daripada 21.8 sen. Kalau kita guna makin banyak, dia akan jadi mahal. Contohnya kalau kita dah guna 700 kilowatt hour, total tarif yang akan dikenakan pada kita adalah 54.6 sen. So dengan kata lain, kalau kita guna makin sikit, harga dia murah. Bila dia masuk blok makin tinggi, dia akan jadi makin mahal. Dan bila kalau kita guna 901 kilowatt hour dan ke atas, maksudnya charge yang daripada 900 sampai ke 1000, harga dia akan jadi 57.1 sen. Ini yang kita panggil sebagai blok tarif, tarif yang diguna pakai sebelum ini. Pada Julai 2025 sehinggalah ke hari ini, blok tarif tu dah tak ada. So sekarang ni TNB menggunakan dua jenis tarif yang kita panggil sebagai General Tarif dan satu lagi TOU Tarif. Saya tak nak discuss tentang TOU sebab nanti dia panjang sangat, tapi kita ambil General Tarif lah. Dalam kes General Tarif ni bermaksud setiap 1 kilowatt hour harga dia adalah 44.43 sen. Kalau sebelum ni, contoh harga kita ada yang daripada murah 21.8 sen sampai paling mahal 57.1 sen. Sekarang ni harga dia sama je. Harga dia adalah 44.43 sen per kilowatt hour. Mana datang 44.43 sen ni? Dia pecah kepada tiga, iaitu yang kita panggil sebagai energy charges ataupun cas tenaga. Lepas tu dia ada capacity charge ataupun charge capacity, dan yang ini network charge ataupun charge rangkaian. Ini yang orang tanya-tanya ni, apa tu charge rangkaian? Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan puan-puan, sebenarnya sebelum ni tiga-tiga charges tu ada je dalam blok ni. Cuma dia tak dipecahkan, dia tak di apa eksplisitkan ataupun dia tak perincikan. So dia dah duduk pun dalam ni. Contohnya 54.6 sen ni sebenarnya dah ada dah ketiga-tiga charges tersebut, ataupun 57.1 sen ni dah ada pun ketiga-tiga charges tersebut. Cuma sekarang berdasarkan latest punya kaedah tarif ataupun bil, mereka dah pecahkan siap-siap. So, tapi kalau kita tambahkan ketiga-tiga ni, total harga hanyalah 44.43 sen, which is lebih rendah daripada apa yang ada dalam tarif yang lepas. Itu nombor satu untuk kita clearkan. Kenapa tiba-tiba ada network charge? Sebenarnya network charge ni adalah sama macam sebelum ni, cuma sebelum ni dia include sekali dan sekarang dipecahkan, dan total harga kalau kita sum tiga-tiga angka ni adalah 44.43 sen. Namun mungkin akan ada tanya, oh macam tu mahal lah, sebab kalau sebelum ni kita ada harga yang murah sampai harga yang paling mahal. Belum lagi, untuk makluman semua, sebenarnya ada dalam tarif kita yang kita panggil sebagai uh, dia punya diskaun, Energy Efficiency Incentive, EEI. So kalau kita tengok dekat sini, dia ada diskaun sebenarnya. Siapa yang pakai 1 hingga 200, sampailah siapa yang pakai 500 hingga 600, dan sebagainya, kita boleh nampak diskaun tersebut. Kalau sebelum ni harga dia 44.43 sen, kalau kita pakai antara 1 hingga 200, harga dia sebenarnya dia akan bagi diskaun negatif 25 sen. So which is bersamaan dengan 19.43 sen. Dan kalau kita tengok, kalau kita pakai sampai 600, dia bagi diskaun, harga asal kita 44.43, sekarang dah jadi 35.43. So kalau kita compare, sebenarnya kalau sebelum ni 51.6 sen, untuk berdasarkan tarif yang baru
44.43, dia jadi 35.43 sen sahaja. Namun satu saya nak ingatkan, kalau tuan-tuan perasan dalam kes ni, diskaun ni makin lama makin berkurang. Makin tinggi penggunaan elektrik kita, diskaun yang kita akan dapat makin sedikit. Sebab tu walaupun perubahan tenaga kita guna banyak sedikit berbanding bulan lepas, jumlah diskaun kita makin sikit. Bila jumlah diskaun kita makin sikit, kita akan perasan bil kita makin mahal. Itu nombor dua. Okay. Next. Satu benda yang tuan-tuan puan-puan kena tahu, kalau sebelum ni kita pakai ICPT, which is perubahan tarif, bukanlah perubahan tarif, perubahan charges. Okay, additional charges, ICPT itu berdasarkan 6 bulan, sekarang ni tak. Berdasarkan Julai 2025, selain daripada 44.43 sen ni, which is kita punya basic tariff, akan ada perubahan tiap-tiap bulan yang kita panggil sebagai AFA. Adjustable Fuel Automatic, terbalik, Automatic Fuel Adjustment. Lebih kurang macam itulah nama dia. Okey, ataupun AFA singkatan dia. So, apa tu AFA? Untuk 44.43 sen ni ada harga basic. Harga basic, sekiranya global fuel price, harga bahan bakar kita di dunia lagi rendah, plus kalau kita punya foreign exchange rate, USD tukar kepada Malaysia dan sebagainya makin kukuh, dan sebenar actual generation cost, dia mungkin menaik ataupun dia mungkin menurun. Okey. So, selain daripada 44.43 sen ni, akan ada yang kita panggil sebagai AFA yang akan adjust additional price ataupun discount price kepada tarif kita berdasarkan global price, berdasarkan foreign exchange rate, berdasarkan actual generation cost. So, kalau kita tengok, ini adalah pattern yang saya ambil daripada website TNB sendiri. Tuan-tuan puan-puan boleh pergi ke website TNB dan tuan-tuan puan-puan akan nampak. So, ini adalah AFA sepanjang Julai sehingga Jun. So, kalau kita tengok starting 0.00, AFA jatuh negatif 1.45, jatuh negatif 1.1, jatuh negatif 6.5, jatuh negatif 8.9 sen per kilowatt. Maksudnya kalau negatif 8.9 sen ni, kalau sebelum ni 44.43, kita akan tolak dengan negatif, tolak pula. Yalah. Maksudnya kita akan tolak 8.39 sen tadi. So kita tolak dengan, 89 sen. So harga 44.43 tu akan jadi lagi rendah. Okey. Lepas tu Disember ni, dan kalau tuan-tuan perasan sekarang ni Mei dan Jun kita nampak berlaku kenaikan. Okey, berlaku kenaikan dekat sini. So, jom kita tengok apa kesan AFA terhadap bil kita. Okay, so saya harap tuan-tuan dapat tangkap. Yang pertama, saya nak maklumkan kalau sebelum ni kita berdasarkan blok tarif, sekarang ni kita dah tak ada blok tarif, kita panggil sebagai general tarif. Kalau sebelum harga ni makin lama makin mahal, dalam general tarif fixed price 44.43 sen. Namun, siapa yang guna sedikit, you all akan dapat EEI, insentif, yang mana 44.43 sen ni dia menjadi lagi murah, which is yang ni. Okey, berdasarkan penggunaan kita lah, makin sikit kita pakai, makin murah harga 44.43 sen ni. Contohnya dia jadi 19.43 ataupun dia jadi 35.43 berdasarkan penggunaan kita. Ini adalah basic tariff. And after that, kita ada some additional yang mana kita panggil sebagai AFA berdasarkan harga minyak, berdasarkan foreign exchange dan juga berdasarkan actual cost. Dan yang ini, AFA ini berubah tiap-tiap bulan. So, kita nampak perubahan tiap-tiap bulan. Ada ketika dia dapat diskaun yang sangat rendah. Ada ketika dia jadi sangat tinggi. Dan saya rasa tuan-tuan dapat tahulah kan kenapa Mei dengan Jun ni tinggi. Sebab kita tahu isu global dan sebagainya. Maka harga dia mula meningkat disebabkan oleh global fuel price dan yang lain-lain. Okey, kita ambil contoh. Alright, ini contoh yang pertama. Bagi pengguna yang guna kurang daripada, saya ambil contoh. Yang ni pun daripada website TNB. Okey, tuan-tuan boleh guna kalkulator TNB. Contohnya saya buat penggunaan 600 kilowatt hour, jumlah tenaga sebulan. Siapa-siapa yang guna 600 kilowatt hour dan ke bawah, automatik mereka takkan dikenakan apa-apa AFA, adjustment.
So tak ada adjustment. Yang ni bukan Jun lah sebenarnya, saya just buat simulation. Contohnya kita nampak dia adalah kosong. Okey, katakanlah Jun tu nilai AFA dalam kes ni kenapa dia jadi kosong? Sebab dia pakai 600 kilowatt hour dan ke bawah. Dan siapa-siapa pengguna 600 kilowatt hour yang ke bawah, you all tak akan dikenakan SST. Tapi you all akan dikenakan KWTBB dan akan dapat EEI, nampak diskaun EEI negatif RM54 dan tak adalah tax, service tax dan sebagainya pun tak ada. So banyak penjimatan dekat situ, kita nampak service tax tak dikenakan, lepas tu dapat nilai EEI yang lebih besar dan sebagainya. Tapi network charge apa semua masih ada macam biasa. Sebab tu kalau dalam kes ni siapa yang pakai 600, disebabkan oleh ada tax insentif ni, kita dapati bahawa harga bil adalah RM215.98. Ini siapa yang pakai 600 dan ke bawah lah. Tapi saya nak pergi lihat untuk kita lihat sama-sama kesan AFA. Okey, jom kita ambil contoh. So, yang ni saya simulate contoh-contoh berdasarkan tarif sebelum ni, AFA sebelum ni, tak maaf. Katakan Januari negatif 0.0499, saya guna 700. So, kalau 700 kita tengok 600 ni tak kena tax, 100 ni kena tax. So, daripada 700 kilowatt hour, disebabkan saya ada fuel adjustment negatif 0.0499, diskaun yang saya dapat RM34 dan jumlah bil adalah 255.46. Ini dah ambil kira lah SST, KWTBB dan yang lain-lain. Masih dapat EEI, masih dapat diskaun 38 sebab saya guna bawah 1000 kilowatt hour. Siapa yang guna atas 1000 kilowatt hour, insentif ni tak ada. Tapi sebab kita guna 700, so insentif tu kita masih dapat iaitu sebanyak ni. Saya pergi laju untuk Februari. Kalau kita tengok AFA, jumlah yang sama. Kalau tuan-tuan tengok ni 600 plus 100 which is 700. Jumlah yang sama, bilangan hari yang sama, tapi AFA dah jadi negatif 0.277. Kita nampak berlaku sedikit kenaikan daripada RM kita. Jumlah tenaga yang sama, bilangan hari yang sama, pada Mac AFA berubah jadi 0.0215. Makin lama makin sedikit diskaun tersebut. Kita nampak dia ataupun nilai AFA tadi rebate, so dia jadi 275. April 0.0047 dia jadi 287. Mei kalau kita tengok dia dah mula jadi positif 138, dia jadi 300 dan Jun dia jadi 0.2 positif 0.0259, bil jadi RM309. So kalau tuan-tuan tengok dalam kes ni, dia bukanlah disebabkan oleh cas rangkaian, sebab cas rangkaian memang ada dekat situ macam saya cerita tadi, tapi perubahan kenaikan yang kita dapati adalah disebabkan oleh kesan AFA. So sebab tu kita nampak kalaulah kita penggunaannya sama 700 kilowatt hour, saya tak ubah hari, jumlah hari yang sama, tenaga yang sama, tapi apabila AFA meningkat daripada rebate kepada surcharge, kita dapati kenaikan kita berdasarkan daripada 256 dia naik jadi 309 which is roughly RM50 kenaikan. Okey. Itu antara salah satu faktor. Faktor lain, kita tahu memang cuaca kita agak panas dan sebagainya. Bila berlaku kenaikan kilowatt hour, dia akan adjust kita punya insentif. Bila dia adjust kita punya insentif, kita akan dapati bil kita pun akan naik. Dan juga selain daripada tu, penggunaan kilowatt hour yang tinggi pun akan meningkatkan jumlah RM. Tapi dalam kes ni saya cuba fixkan semua. Saya cuma ubah nilai AFA. So, tuan-tuan, kalau daripada sini kita nampak bahawa sekiranya harga global fuel price menurun dan foreign exchange rate kita semakin kukuh, insya-Allah benda ni akan turun kembali. So, apa yang saya nak conclude dekat sini, sebenarnya perubahan dalam sistem tarif kita pada hari ini untuk elektrisiti sebenarnya ia berubah tiap-tiap bulan. Harga dari segi AFA berubah tiap-tiap bulan berdasarkan global fuel price, berdasarkan foreign exchange rate dan juga actual generation cost. So, insyaAllah sekiranya semua ni makin stabil, global fuel price makin rendah dan sebagainya, kita akan dapat balik rebate. Namun sekiranya masalah global fuel price semakin meningkat, kita akan dapati nilai AFA semakin meningkat dan berkemungkinan kita akan dapat
dapat tarif ataupun kita akan dapat bil elektrik kita yang makin mahal disebabkan faktor di luar kawalan kita. Alright. So, itu sahaja daripada saya. Last but not least, tuan-tuan puan-puan boleh pergi ke website TNB dan boleh pergi kepada sini. Dia ada estimated bill calculator. Boleh play around dengan website ni dan tuan-tuan akan dapat macam paparan yang saya di sini. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya harap perkongsian ringkas saya dapat memberi penjelasan kepada semua tentang kenapa tiba-tiba ada network charge. Bukan tiba-tiba, sebenarnya memang dah lama ada, dan juga penerangan tentang kenapa berlaku kenaikan. Salah satu faktornya adalah AFA itu sendiri. Faktor yang kedua, apabila penggunaan kilowatt hour kita tinggi, RM kita akan tinggi. Apabila kilowatt hour kita tinggi, kita akan hilang EEI tadi, Energy Efficiency Incentive tu tak ada. So kita akan nampak kenaikan tu. Contoh naik, kalau tadi RM50, lepas tu kenaikan kat sini RM50. EEI pula hilang, naik lagi RM30. Kilowatt hour kita meningkat 20 kali 20%. So kita akan nampak kenaikan lagi, dan banyak faktor sebenarnya apabila kita nak lihat, tapi ini adalah secara general idea untuk kita faham kenapa bil kita makin mahal. So, last daripada saya, the best way tuan-tuan boleh guna kalkulator ni dan lihat kepada kilowatt hour bulan sebelum ni dan juga penggunaan bulan semasa. Bila masukkan, tuan-tuan akan nampak perubahan harga yang berlaku dalam bil kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. InsyaAllah sekiranya ada apa-apa soalan, feel free untuk hubungi saya melalui social media dan saya akan cuba respon sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.